Ramai dalam live ataupun dalam chat yang tanya kat saya, abang, ada tak pump jenis auto? Tapi korang tahu tak, pump jenis auto ni ada dua jenis. Yang pertama jenis semi auto, yang kedua jenis fully auto. Ini adalah pump jenis semi auto dan yang ini pula adalah pump jenis fully auto. So, macam mana kita nak bezakan antara dua-dua pump ni? Okay. Perbezaan paling utama untuk kedua-dua pump ni adalah ni dia. Ini adalah flow sensor. Untuk fully auto ada flow sensor. Manakala untuk semi auto dia tak ada flow sensor. Apa guna flow sensor ni? Flow sensor ni gunanya untuk detect sama ada air ada masuk ke dalam pump atau tidak. Okay, biasanya kalau air tak masuk ke dalam pump, selepas anggaran dalam 30 minit, pump akan auto stop. Ya, jika ada flow sensor lah. Kalau tak ada flow sensor ni, pump akan running je. Sebab itulah pump mudah terbakar. Jika korang beli pump yang jenis semi auto, tapi nak bagi tahan lama sikit, ya, korang kena tutup plug jika tak guna pump. So sekarang korang dah tahu dah apa perbezaan antara pump semi auto dengan fully auto. Kedua-dua pump masih lagi automatic, ya. So kalau yang mana korang yang malas nak fikir, macam saya, malas nak fikir, saya ambil terus fully auto.